Apa dosa paling besar tuan yang paling banyak manusia boleh buat? Dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah ialah dosa meninggalkan solat. Tinggal semayang, tak usah sembang lah. Tuan-tuan, tera kita main masjid ni, saya yakin ni kita main masjid ni pun masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan solat. Betapa Nabi kata ke aku, kalau boleh nak bakar rumah kalau orang tak main semayang berjemaah. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat, terus masuk belah no. Sebab tu mazhab Hanbali, mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam.